Wanda, jom bincang tajuk kepimpinan Rasulullah di Madinah. Nak tak? Okey juga. Sambil tu, boleh ulang kaji. Lagipun tajuk ni dah lama belajar. Takut lupa pula nanti. Aku mula dulu ya. Rasulullah bina kerajaan Islam pertama di Madinah selepas hijrah. Ingat lagi tak peristiwa hijrah? Ingat. Kau dengar ya. 1 Muharram detik permulaan. Perkiraan tahun Islam hijrah. Perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Wow, pandainya kau, Wanda. Kau tahu Ara, Nabi lepas hijrah, baginda dilantik sebagai ketua negara dalam Piagam Madinah. Maknanya, Madinah adalah kerajaan Islam yang pertama kan. Jadi Nabi ni dilantik sebagai ketua negara. Maknanya hebat tu. Apa maksud Piagam Madinah, Wanda? Maksud Piagam Madinah ialah perjanjian bertulis antara Rasulullah dengan penduduk Madinah yang terdiri daripada masyarakat majmuk. Maksud penduduk Madinah ni, diorang terdiri daripada golongan muhajirin, golongan ansar, Yahudi dan juga musyrikin Madinah sendiri. Maksudnya penduduk Madinah ada orang Islam dan ada orang kafir. Maknanya dekat dalam negara tu pelbagai agama ada. Oh, kau lagi hebat. Kau terangkan pada aku je lah. Okey kan, Wanda? Okey je. Kalau kurang nanti kita tambah sama-sama ya. Kau tahu, lepas Rasulullah dia berhijrah, dia telah bina apa tahu? Yang pertama, dia bina masjid. Yang kedua, dia berpersaudarakan golongan muhajirin dan ansar. Ketiga, dia gubal Piagam Madinah. Yang keempat, bina pusat perniagaan. Jadi sebagai ketua negara, Rasulullah ni dia tadbir daripada aspek ibadah, kemasyarakatan, politik dan juga ketenteraan. 4 perkara besar ni dalam membangunkan negara. Kalau 4 ini memang betul dijaga dan dimajukan, negara memang akan stabil dan juga maju. Itulah kan, nak jadi pemimpin kerajaan bukannya senang. Banyak amanah yang mesti dilaksanakan. Nanti Allah Ta'ala persoalkan amanah kalau tak dibuat. Dah rehatlah. Jom pergi kantin. Nanti kita sambung sambil makan ya. Bang, bagi 2 air Milo dan juga 2 bungkus nasi lemak. Berapa ya harga? RM7 je. Hari ni aku belanja kau. Alhamdulillah. Moga murah rezeki kau, Wanda. Nanti boleh belanja lagi. Boleh. Apa salahnya? Kita sambung lagi tajuk tadi. Tadi kita ada sebut kan Rasulullah bangunkan negara dari aspek ibadah, kemasyarakatan, politik dan juga ketenteraan. Jadi macam mana Rasulullah buat? Itu yang kita nak tahu kan? Betul. Itulah yang kita nak tahu. Kalau aspek ibadah, baginda seru manusia supaya sembah Allah yang Esa. Baginda juga menjadi imam setiap kali solat fardu, kecuali waktu Rasulullah sakit. Okey, ingat kan Ustazah pernah cerita Rasulullah ni rumah dia dekat Madinah, sebelah dia adalah Masjid Nabawi. Jadi memang setiap kali solat fardu, baginda lah yang jadi imam. Kalau waktu sakit tu memang sahabat dia lah yang jadi imam. Kemudian Rasulullah jadikan masjid tu sebagai syiar, lambang kehebatan umat Islam. Dan masjid pula jadi tempat tumpuan masyarakat untuk dia beribadah, tuntut ilmu, selesaikan masalah yang timbul pada waktu tu. Berbeza kan peranan masjid waktu zaman Rasulullah dengan sekarang? Kalau dulu peranannya lebih meluas. Tengok sekarang. Dia lebih kepada tempat ibadah, tuntut ilmu, aktiviti kemasyarakatan, macam buat aktiviti korban. Itulah. Sangat. Kau tahu, Rasulullah sangat utamakan solat fardu. Sebab, kata baginda, bila solat, hubungan kita ni hamba dapat dieratkan dengan Allah Ta'ala. Kemudian baginda ni juga sentiasa istiqamah lakukan solat sunat dan juga qiyamul lail.
pernah diceritakan oleh Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah ni dia sembahyang qiyamul lail tu sampai bengkak-bengkak kaki dia. Bila ditanya kenapa baginda sanggup susahkan diri, sedangkan Rasulullah kan dah dijamin masuk syurga. Dosa-dosanya pun dah diampunkan sebab Nabi kan maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Apa jawapan Rasulullah? Rasulullah kata, adakah tidak boleh untuk aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya Allah, bila kita dengar malu bila dengar hadis ni lah. Sebabnya kita ni yang tak ada jaminan ni, solat kadang-kadang cula, dosa banyak. Itulah beza kita dengan Rasulullah. Macam mana pula Rasulullah buat untuk satukan penduduk Madinah yang majmuk tu? Rasulullah bersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Kau tahu kan, Muhajirin orang Mekah yang datang ke Madinah. Ansar pula adalah penduduk tetap Madinah. Jadi orang Ansar ni, mereka kena ambil seorang golongan Muhajirin ni jadi sedara dan juga kena bagi pelbagai bantuan. Sebab itu ada orang Ansar yang sanggup ceraikan isteri dia dan juga nak bagi kepada saudara Muhajirin dia. Sampai tahap macam tu lah. Kau sanggup? Tepuk dada, tanya iman, Wanda. Itulah kan, Rasulullah juga buat perjanjian dengan golongan Yahudi dan juga musyrikin Madinah. Jadi diorang ni diiktiraf sebagai penduduk Madinah. Disebabkan mereka penduduk Madinah, jadi mereka wajib pertahankan Madinah daripada musuh seperti musyrikin Mekah. Tahu kan, musyrikin Mekah itulah yang menentang dakwah Rasulullah. Jadi orang-orang Yahudi ni, orang-orang kafir dekat Madinah ni, hak-hak diorang ni dijaga dan juga haram untuk orang ceroboh. Boleh lagi ke kita sambung, Ara? Boleh. Perut tak kenyang. Lagipun masa rehat ada lagi. Sambil tu bolehlah luruskan pinggang ni. Untuk politik, Rasulullah gubal piagam Madinah secara bertulis. Baginda ni dilantik sebagai ketua negara. Kemudian Rasulullah ni dia mengambalkan pula konsep syura bersama dengan para sahabat. Maksud dia sentiasa berbincang, dia minta pandangan dan juga bila ada keputusan buat bersama-sama. Maknanya Rasulullah tak ikut kepala baginda sendiri sekalipun dia adalah ketua negara. Jadi untuk kesatuan ni, untuk perpaduan ini, ada kan pepatah Melayu. Kau ingat tak Ara apa pepatah tu? Peribahasa yang sesuai ya? Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Apa yang penting? Kerjasama. Baginda juga selalu berunding dengan kabilah Arab sekitar Madinah dan buat perjanjian persahabatan supaya mereka ni tidak boleh menyokong ataupun berperang dengan mana-mana pihak. Maknanya semua pihak yang buat perjanjian perlu taat dengan pemerintahan Rasulullah. Selain tu, baginda juga selalu mengutus surat kepada kerajaan luar mengajak diorang ni beriman kepada Allah. Jadi hubungan kerajaan Rasulullah dengan pihak luar tu jadi rapat. Itulah antara strategi yang dilakukan oleh Rasulullah daripada aspek politik. Dari aspek ketenteraan pula, Wanda. Itu kan penting sebabnya pertahanan negara. Antara cara Rasulullah buat dalam bidang ketenteraan, baginda utamakan perdamaian berbanding peperangan. Jadi Rasulullah ni ditubuhkan pasukan peronda untuk dapatkan maklumat musuh. Kemudian umat Islam pula diajar tentang ilmu dan juga kemahiran ketenteraan. Rasulullah juga dia mengetuai hampir semua peperangan dengan kemahiran yang tinggi. Aku pernah baca artikel, orang-orang barat sendiri mengakui kepakaran strategi peperangan Rasulullah yang tak ada siapa boleh tandingi. Kata diorang, kalau Rasulullah masih hidup dan mengetuai peperangan, pasti pasukan Rasulullah memang confirm akan menang. Kau tahu strategi peperangan Rasulullah? Baginda ni pelbagaikan strategi untuk kelirukan musuh. Idea Rasulullah ni memang banyak. Gerakan dia pantas, cepat. Jadi musuh tak ada peluang nak serang balas. Kemudian Rasulullah ni selalu juga lakukan serangan psikologi. Dia bagi tekanan pada minda dan juga lemahkan semangat musuh. Jadi kelebihannya tak ada berlaku pertumpahan darah. Kemudian Rasulullah juga tak mudah panik dalam keadaan genting. Ini penting tau, sebabnya orang yang dapat kawal diri waktu keadaan tekan dia, jadi diorang akan fikir secara waras. Jadi keputusan yang dibuat tu tak ikut emosi. Jadi fahamlah kan, kalau kita ni buat keputusan dalam emosi, macam-macam benda buruk yang akan berlaku.
Banyak dah yang kita bincang. Jadi Ara, apa iktibar yang kita boleh ambil daripada kepimpinan Rasulullah dekat Madinah ni? Antara rumusan yang aku boleh buat, 1, marah ke masjid. 2, ajak keluarga dan juga kawan-kawan supaya budayakan ibadah dalam kehidupan. 3, sertai aktiviti bersama masyarakat. 4, jaga hubungan sesama kita, sama ada sesama Islam ataupun orang kafir. Yang 5, disiplin dan juga patuh peraturan selagi tak bercanggah dengan syarak. Yang 6, jangan subahat lakukan kejahatan. 7, mesti cintakan negara. Dan yang 8, kena jaga fizikal dan juga mental. Okey kan? Okey, bagus. Pandai pun. Moga-moga ada keberkatan perbincangan kita ni, Ara. Okeylah, Ara. Jom kita balik ke kelas. Waktu rehat dah habis dah.